私の研究によると、複数の光電子製品を重ね着することで効果が増し、体の反応が向上することが証明されています。Ini bagi yang tidak kenal adalah Profesor Norinaga Shimizu, merupakan Profesor Emeritus dari University Prefecture Osaka, Jepun. Siapa dia ni? Kenapa dia cakap pasal Alora? Sebab dialah yang membuat research tentang far infrared garment seperti pakaian Alora, teknologi Kodenshi Fiber yang mana sudah melebihi 30 tahun. Okey, research ni bukan baru, teknologi ni sudah lama. Jadi kali ini Profesor Shimizu berkongsi mengatakan bahawa dengan memakai layering pakaian Alora Kodenshi memberi manfaat yang lebih baik untuk kesihatan. Jom kita dengar apa Profesor Shimizu nak katakan lagi. また、遠赤外線の効果が加算、増幅されるため、その効果が期待できます。Jadi kita dah dengar dari Profesor Emeritus Shimizu sendiri tentang kebaikan manfaat Alora Kodenshi bagi yang nak mencuba pakaian Alora seperti Alora Socks, Alora Pants, Alora Top, Alora Scarf, Alora Arm Sleeve, Alora Shawl, okay? Ataupun Alora Boxer dan Alora Panties dan Alora Seamless Bra. Boleh contact kat dia sama ada klik beg biru atau PM kat dia. Assalamualaikum.